Okay, ni aku test ni tadi dia jadi macam ni, dia tak lekat. Tu kadang-kadang dia jadi. Okay, welcome back to my channel Munir Sukanai. Okay, hari ni aku nak beritahu satu benda. Signal apa biasa jadi ada macam hampa bagi signal, lepas lepas dia terpadam. Patutnya bila hampa pergi kanan dia stay, ada klip kan belah kanan. Tapi bila hampa tekan dia masa hampa tolak tu dia menyala, betul terpadam. Motor aku jadi macam tu. Aku ingat ada patah ke apa ke dalam tu kan. Aku dah buka dia punya yang signal punya tu. Dia tak ada patah, cuma bor W40 Okay, ni signal kan, signal motor hampa kan. Yang macam aku dah pakai yang Swift punya lah, yang ada double signal ni. Kalau standard pun boleh buka. Kalau tidak duduk macam ni kan, duduk dalam. Hampa tolak klip ni, tolak keluar. Tolak dua klip ni. Ni kan, hampa pakai screwdriver flat, hampa tolak dia keluar. Lepas tu hampa buka yang ni. Hampa colek dari sini, boleh tekan ni. Ada lubang ni kan. Tu ada lubang tu. Hampa ambil skru flat, hampa congkek ni keluar. Lepas tu dia ada satu bola tau dalam ni. Sebab ni aku dah pasang dah. Jadi aku buka dia ada satu bola. Satu bola tu kalau hampa tak mau buka pun tak apa ni. Hampa pakai WD-40 ya. Hampa sembuk dalam ni bagi dia lincin. Dia ada satu bola tu, dia duk main dalam tu lah. Sebab tu tak lekat, dia kering. Tadi aku dah bor dah. So aku dah try dah tadi, memang okey lah. Okay, nak pasang balik macam hampa buka tadi. Wire soket ni, borat ni. Kuning pergi kuning. Kuning cucuk sini. Hijau cucuk sini. Lepas boleh test. Tak aku pasang try Okay, dah okey. Ni belah kanan. Dia dah lekat. Tadi masa mula-mula tadi, bila aku pergi kanan kan, aku lepas dia tak klip. Dia tak klip macam ni. Jadi bila aku tekan sini, kena stay macam ni. Contoh aku bagi key sini, dia macam tak lekat lah. Kena tukar sambil ni. Dah lah pakai kelas, payah. So aku buat macam tadi lah. Buka benda ni, spray W40 je. Okay, ni semua okey. Kanan okey. Okey, signal aku dah okey. Okey, kalau hampa ada masalah macam aku, hampa boleh try buat macam aku buat tadi. Okey, tu je video aku untuk ni. Assalamualaikum, bye bye.